What the heck? Of course lah bodoh. Kau dah Oh. besar. Bila kau besar, kau naik level, Tuhan akan bagi kau ujian supaya hidup kau suffer. Of course lah kau dah besar. Memanglah kau kena hadap kesusahan. Aduh. Hadap trauma. Mana melalui trauma ataupun melalui benda yang menyakitkan atau benda yang menyusahkan akan menjadikan kita kuat? Sebenarnya tak Sebab kalau kita tengok mereka yang war veteran, kalau tak PTSD, mana berlaku trauma dalam kehidupan mereka, mereka akan jadi sensitif kepada benda yang berbahaya kan. Nampak tak? Walaupun anda meletakkan diri anda berhadapan dengan trauma, berhadapan dengan benda yang anda tak suka, benda yang menyakitkan setiap hari, bukan jaminan dia akan menjadikan anda lebih kuat. Sebaliknya, kan, bahagian amygdala, bahagian survival dalam tubuh badan kita, dalam otak kita lah, kan, dia akan jadi lebih sensitif terhadap benda tu, bukan menjadikan anda lebih kuat. Aku ni bangun tidur tengok video. Aduh. Ada satu nasihat mak kawan saya waktu saya dekat universiti dia, zaman saya buat foundation, dia beritahu kan, mak dia bagi nasihat kat dia. Dan nasihat tu menarik untuk anda praktikan. Mak dia bagi nasihat, jangan cari pasal. Jangan cari pasal. Kalau jumpa, masalah nanti. Jangan cari pasal, kalau jumpa, macam-macam akan jadi nanti. Itu bahagian dalam otak kita yang di luar kawalan kita, yang selalunya function by itself, bahagian amygdala tu. Kemudian ada juga neural circuit HPA axis yang mengeluarkan hormon kortizol. Jadi kita tak nak sebenarnya sengaja memaksa otak kita mengeluarkan, menjadikan tubuh badan kita stres. Pendapat saya lah, dari sudut mindset mungkin dari sudut cognitive level conscious, memang kita rasa kita akan jadi lebih kuat. Tapi dari sudut neurobiology tubuh badan kita punya stress response akan jadi lebih sensitif. Bukan jadi lebih kuat, jadi lebih sensitif. Jadi macam mana nak jadi lebih kuat? Macam mana nak bina resilient kat dalam diri kita? Yang pertama dah tentunya kita kena ada social connection yang kuat. Sebab apa? Sebab selalunya kebanyakan lah gangguan emosi yang kita berhadapan ni berpunca daripada sosial kita. Tapi bila anda ada kemahiran berkomunikasi yang baik, anda aware, anda jaga social connection dengan orang lain kan, anda pandai untuk gunakan dari sudut psikologi ke macam mana ke, jadi banyak sebenarnya anda dapatkan selamatkan diri anda. Dan benda tu sebenarnya menjadikan anda lebih kuat sebab anda berjaya untuk menguruskan suasana persekitaran anda dengan lebih baik. Dan of course berkait dengan kesihatan tubuh badan lah, secara fizikal, kita lakukan exercise, kita buat aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Jadi kat situ akan menjadikan anda lebih mudah regulate emotion, anda akan lebih sihat, mengeluarkan hormon-hormon yang baik. Macam itulah. Itu cara untuk jadi seorang yang kuat, yang resilience, yang padu, yang maju ke hadapan. Bukan sengaja untuk terjun ke dalam lubang dan mencederakan diri sendiri.